Hai, Uncle Andrew sini. Hari ini Uncle Andrew nak jawab satu soalan daripada Soraya Mandar 4702 yang tulis dalam komen, "Hi Uncle Andrew, what is your opinion on aluminium kitchen cabinet? Thanks." Soalan ni sangat bagus sebab ramai yang tengah survey dapur baru, keliru nak pilih material. Jadi dalam video ini, Uncle Andrew akan kongsikan pro and con kitchen cabinet secara detail dengan contoh sebenar supaya anda tahu sama ada ia sesuai untuk dapur anda atau tidak. Jangan buat keputusan sebelum tengok sampai habis. Kelebihan kabinet aluminium. Aluminium 100% tahan air berbanding dengan kayu, plywood ataupun chipboard. Aluminium memang tak serap air. Kalau dapur anda jenis banyak masak ataupun selalu basah dekat sink, aluminium memang tak ada masalah kembang ataupun reput. Ramai klien Uncle Andrew yang basah dapurnya lebih 10 tahun pun tak ada masalah, masih elok lagi. Kedua, kabinet aluminium tak ada masalah dengan masalah anai-anai. Kalau rumah landed, masalah anai-anai sangat biasa. Kayu kalau kena habis rumput. Aluminium confirm selamat. Tak ada masalah dengan anai-anai. Ketiga, tahan lama. Aluminium lebih keras banding dengan kayu ataupun melamin, plywood. Kalau dijaga elok, boleh tahan serasa selamanya. Banding dengan kayu, kadang-kadang few years saja pun sudah start ada masalah. Keempat, aluminium mudah dicuci ataupun low maintenance. Minyak masak, sambal tumpah, kari meleleh, semua boleh lap dengan kain basah. Tidak perlu chemical khas. Kayu pula kadang-kadang stain terus menyerap. Kelima, fire resistant. Kalau dapur gas, api terpercik pun aluminium tidak terbakar macam kayu. Ini memang extra safe lah. Semua bunyi perfect kan? Tapi Uncle Andrew kena bagi tahu aluminium juga ada kelemahan yang buat ramai owner rumah menyesal. Mari kita tengok. Kekurangan aluminium cabinet. Satu, bunyi kosong, rasa hollow. Kalau buka pintu, tutup laci, bunyinya lebih kosong, tak solid macam kayu. Sesetengah orang rasa marah bila dengar bunyi itu. Bagi dapur open concept, bunyi ini boleh jadi annoying. Kedua, desainnya terhad. Aluminium biasanya nampak modern, sleek, industrial. Kalau nak dapur warm, cozy, gaya Scandinavian atau English classic, aluminium agak susah nak capai. Finishing kayu lebih fleksibel. Aluminium ada powder coating atau glass panel, tapi pilihan masih terhad. Ketiga, warna dan surface susah customize. Warna aluminium tak sebanyak laminate. Kalau nak ikut warna trend terbaru, contoh earthy tone, matte pastel, kayu lebih senang dapat. Aluminium agak limited. Keempat, harga dia lebih tinggi. Aluminium biasanya lebih mahal kalau banding dengan kayu. Kalau bajet sederhana, kena fikir panjang. Siapa sesuai, siapa tidak sesuai. So, kabinet aluminium sesuai untuk rumah yang landed, apartment yang dapur selalu basah, owner yang memang tak nak pening kepala maintenance, mereka yang utamakan tahan lama dan keselamatan, sama ada dari segi api ataupun anai-anai lah. Kabinet aluminium ini tidak sesuai untuk owner yang utamakan design cozy, kayu atau gaya klasik, dan juga mereka yang bajet dia terhad ataupun orang yang sensitif dengan bunyi kosong apabila buka tutup. Inilah pandangan Uncle Andrew tentang aluminium cabinet. Kelebihan dia memang banyak, tapi kekurangan dia ada juga. Tak boleh kita pandang ringan. Sekarang Uncle Andrew nak tanya, kalau anda ada bajet lebih, anda pilih aluminium atau kayu? Tulis jawapan anda di ruang komen. Uncle Andrew nak baca pandangan anda. Kalau video ini bermanfaat, tekan like dan share supaya lebih ramai orang dapat elak bersalah pilih material. Dan untuk lebih banyak tips, tekan subscribe dan loceng notifikasi. Jumpa anda di video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe.
pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.